Hey, what's up guys, bersama lagi aku Alan Cypher X. So video kali ni aku akan main game iShowSpeed horror game Aku baru nampak game ni dekat Roblox, so aku nak buat video pasal ni. So yeah, mana yang korang baru tengok ni, make sure korang like dan subscribe. Okay, dan yeah, aku nak kena main ni. Jadi sekarang ni dekat lobby, aku kena enter mana-mana tempat, aku masuk sini. Okay, so sekarang kita akan masuk dalam game. Okay, sekarang aku dah masuk dekat dalam game ni. Bila game ni dia cerita pasal seorang pekerja gas station ni, tempat isi minyak ni. Jadi aku akan bekerja sebagai stesen minyak. Okay, aku dah masuk tempat kerja ni. Task change and clock in. Masuk. Okay, kita kena clock in guys. Tukar baju. Okay, so sekarang aku akan bekerja sebagai gas station. Okay, so sekarang aku dah tukar baju lah rasanya. Sini ada apa? Jom scare ni. Oh, ni kena bayar. Okay, kita kena clock in guys. Sebagai pekerja, nak masuk kerja, kita kena clock in. Okay, clean up. Okay, tempat stop. Jadi aku sini nak kena ambil mop. Kena ambil mop. So aku kena bersihkan guys. Oh, bendis. Tiba-tiba kat depan. Okay, tak apa. Itu baru permulaan. Aku tak terkejut sangat. Okay, kita kena mop. Tiba-tiba pula aku sepak kat sini. Aduhai. Okay, aku rasa kawan aku tadi tu dah balik. Jadi aku kena start kerja aku dengan mop lantai ni. Ini tandas. Okay, aku kena letak balik sebab aku dah siap mop. Aku tak sangka ada game iShowSpeed. Horror game pula tu. Wait for a customer. Okay, so sekarang kita kena duduk depan. Sebab yelah, siapa nak jaga depan kalau bukan kita ya. Kita kena jaga depan sebagai cashier. Okay, so sekarang kita kena tunggu customer. Okay, serve customer. Kita kena layan customer dengan baik. Bro, you look like customer. Look. Dia cakap aku macam customer. Hey, just put the right in the back, little bro. Dia tak ada expect tu kita. Yeah, alright. Thanks for shopping. Aduh, datang-datang begitu macam tu je. Sekarang kita kena restock. Dia suruh kita restock. Oh, kena pergi tempat store kat dalam. Okay, kita kena ambil stock untuk top up lah. Kita kena top up. Ambil berapa? Okay, dah ambil. Pergi kat depan. So sekarang tak ada jadi apa-apa lagi dekat aku. Semua berjalan dengan lancar. Jadi kita kena top up barang. Sebagai pekerja stesen minyak, kita kena buat semua benda ni. Bukan jadi cashier je. Kita kena top up barang, kena layan customer, kena bersihkan mana yang kotor. Punya apa tu? Okay, macam ni kedai aku. Sini tepi ni ada apa? Oh, ada tandas. Okay, nampak macam okey je. Tak ada masalah lagi. Dia suruh investigate dengan. Okay, kita kena cari bunyi apa tadi tu. Okay, kita kena pick up call. Christopher Narrow, Suey. Simple as that, bro.
Oh, tiba-tiba suara Ashospi. Wait for customer. Okay, kita kena tunggu customer lagi. Sebab kita seorang je bekerja. Kita kena... Uish, Ashospi. Kenapa muka dia macam tu? Kenapa muka dia macam ni, guys? Are you alone here? Serius lah. Kalau benda ni jadi kat aku akan cakap tak. Baru cakap. Nah, I'm not. I don't like liar. Dia tak suka kita menipu lah, guys. What a weirdo. Dia dah balik lah, guys. Weh, dia pergi mana tu? Wish, aku rasa dia nak pergi belakang lah. Take out the trash. Okay, kita kena buang sampah. Okay. Boleh tak aku tak nak tutup pintu ni? Kenapa asyik tutup? Oh, dia automatic tutup lah. Okay, kita kena buang sampah ni kat sini. Dekat belakang guys, bukan kat sini. Kita ambil sampah ni, kita buang kat belakang. Tak silap aku rasa I show speed tu dekat belakang. Okay, kita buang. Lagi satu sampah. Okay, tak ada jadi apa-apa. Okay, kita kena tunggu customer lagi. Kena tunggu customer sebab kita seorang. Guys, korang nampak tak apa yang aku nampak? They need to die. They need to... Meremang aku. Aku rasa dia tunggu kat belakang lah. Uish, ada customer aku tak perasan. Mana datang customer? Bro, you stink. Kenapa customer sekarang ni kau tengah bekerja? Why are all the customers so rude? Yeah, baru aku cakap. Maybe because you stink. Hey, aku tak busuk Aku datang dengan pakai perfume. Alright, just leave. Aku dengan karakter game ni kan, memang kena lah, memang sebiji lah. Apa yang aku cakap, dia pun cakap juga. Nak kena bersihkan toilet. Toilet kat mana? Okay, kita kena cuci toilet ni. Okay, kena tunggu customer. Okay, customer dah sampai. Customer keempat, let's go. Hello sir, what lovely weather we have today. I agree, very lovely. Alright, well kenapa subtitle macam ni? I be coming back here. Is that a threat? Kita kena call polis guys. Sebab nampak macam dia nak cuba nak kacau kita. Hello, what is the emergency? I suspect is stalking. Yeah right, that's cat. But we will come anyway, legally. Okay, polis akan datang guys. So sekarang kita kena tunggu customer. Okay, ada customer. Customer kelima. Why did it take you so long to come here? I came here as soon as I could. Alright, Mr. Liar. Kenapa orang cakap aku ni penipu? Alright, well, goodbye. Okay, tak apa. Aduh, elektrik tak ada pula. Nak kena check mana ni? Lighter. Try to fix the fuel box. Okay, kita kena cari fuel box. Kena check. I need to find something to fix this.
Kena cari apa? Screwdriver. Okay. It still doesn't work. Aduh, tak berhasil lah guys. Wait for customer. Kita kena tunggu customer juga. Ada customer. Kenapa tak datang sini? He is coming. Siapa datang? Oh alamak guys, kena sorok dalam masa 25 saat. Aku nak sorok mana tu? Sorok. Aduh, lagi berapa saat je ni? Kena sorok. Aduh, kenapa pula nak kena sorok ni? Tak silap polis akan datang. Do you love God? Ui, Asho Speed dah datang. Do you love God? No. Ush, habis macam ni je. They must have cut him. I guess I can go home now. Later that day. Okay, so sekarang aku dah habis shift. Aku kena balik lah. Balik? Pergi mana? Lalu mana? Straight ke? Okay, tu tempat kerja aku. Aku kena jalan straight lah ni. Rasanya lah. Walk home. Tapi aku tak tahu aku nak lalu mana. Aku nak balik. Laju je. Aku nak balik. Aku ingat dah habis lagi ni. Tak habis lagi. Apa tu? Casio? Yeah, you're banned. Have a good night. Good ending. Right. Casio jump on speed. Yeah, he made it. You can rent inside your house and dah habis. Okay guys, itu saja pada video kali ini. So, terima kasih mana korang dah tonton dari awal sampai akhir. Pastikan korang like dan subscribe mana yang belum subscribe. Dan ya, untuk video akan datang, korang boleh suggest lah aku nak main game Roblox apa. So, itu je lah video kali ini. Bye-bye.